Baik, pendek saja ya. Ini kita tengok dekat mana? Pada huruf kaf. Tengok pada huruf kaf Dekat sini kaf yang bertanda sukun, ini yang pertama. Yang kedua, kaf yang berbaris bawah. Okey. So maksud dia apa? Kita dengarlah bunyi kaf tu berangin. Tapi bila kaf berbaris bawah ataupun kaf dalam keadaan berbaris seperti ni atas atas ke baris bawah atau baris depan, kita akan dengar bunyi angin dia kurang. Okey, macam tak berapa nak dengar berangin lah. Tapi sifat angin tu ada sebenarnya. Cuma apa, kena ingat bila berbaris kurang jelas angin dia. Jadi kita jangan baca watilka. Jangan sampai terlalu nak menekan, terlalu nak menjelaskan angin sebab sifat angin kaf bila berbaris memang kurang jelas. Okey. Watilka. Sebut dengan biasa saja. Jangan terlalu nak menolak angin. Sama juga dekat sini. Limahlikihim. Limahlikihim. Ki. Tak perlu ki. Ki tak perlu. Okey. Cuma bila dia bertanda sukun, sifat angin dia lebih jelas. Ingat dah tadi saya kata apa? Sifat-sifat huruf ni biasanya bila sukun ataupun sabdu dia akan lebih jelas kita nampak sifat huruf tu. Okey, so bila kaf bertanda sukun, sifat angin tadi lebih jelas. Okey, cuba dengar saya baca. Ahlaknahum lak lak. Jangan baca lakna. Lakna macam hamzah dah. Okey, pastikan apa? Untuk kaf ni ada dua sifat. Bila sukun saya sudah cakap, jaga dua sifat. Yang pertama, tahan suara dulu, syiddah. Okey, tahan suara dulu, kemudian kita jelaskan angin huruf kaf. Okey, tahan suara dulu, kemudian jelaskan angin huruf kaf. Macam mana bunyi dia? Cuba sebut. Lak. Lak. Jangan sampai lak. Lak. Bila dah mengalir dah bunyi angin tu dah bukan angin kaf dah tu. Itu dah angin huruf lain. Okey, sebab kaf tadi kita kata sifat suara dia tertahan. Jadi angin dia pun tak berapa nak jelas. Okey, ataupun kita kata tak sejelas angin huruf-huruf berangin yang lain. Macam huruf sin kan, bas. Bas kita dengar. Jelas seiring dengan sifat suara dia yang mengalir. Tapi sebab kaf ni suara dia tertahan, angin dia pun sikit je. Jangan lakna. Payah-payah kita tolak angin, tak perlu. Okey?